Soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin, bolehkah kita ke Putrajaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pengurusi majlis, Cikgu Wan Rahim, rakan-rakan ahli panel, yang berbahagia Datin Tuan Sabariah, anggota Exco, pimpinan PAS Kota Baru, sidang hadirin yang dimuliakan. Cikgu Wan Rahim bertanyakan saya tentang bolehkah Pakatan Rakyat mengambil alih Putrajaya. Sebagai seorang aktivis politik, saya seorang yang optimis dan saya seorang yang realis. Saya ada 3 hujah untuk menyokong keyakinan saya. Pertama, pilihan raya akan datang, akan menyaksikan pertandingan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, yang Pakatan Rakyat itu pada 19 Disember 2009 telah mengikat satu kesatuan hati untuk berdiri di atas satu asas kerjasama yang sangat jelas dan kuat, iaitu pertama, ketiga-tiga parti bersetuju dalam hal yang telah disepakati yang membentuk asas negara ini: kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan institusi Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan menghormati penggunaan bahasa ibunda yang lain, dan menghormati hak Bumiputera dan etnik kaum lain. Itu sudah pun kita tanda tangani melalui 3 pimpinan utama parti, Datuk Haji Abdul Hadi Awang, Datuk Seri Anwar dan juga Lim Kit Siang. Saya masih ingat komen Tengku Razali saat kita memeteraikan kerjasama yang mengikat hati kita atas nama Ikatan Pakatan Rakyat. Kata Tengku Razali, perkara yang dia gagal lakukan dahulu, hari ini 3 parti Pakatan Rakyat dapat melaksanakannya dengan terus terang. Alasan saya yang kedua ialah pilihan raya yang akan datang berbeza pilihan raya 2008, 2004 dan 99, yang kita cuma boleh tunjukkan kepada rakyat Malaysia satu model sahaja, iaitu Kerajaan Kelantan. Pilihan raya akan datang, kita boleh tunjukkan satu model yang lebih baik, tawaran kerajaan yang lebih baik dari sudut pengurusan kewangannya, dari sudut bersihnya kepimpinan, dari sudut kejayaan menguruskan hasil negeri, dari sudut mengadakan dasar kerajaan yang lebih pro kepada kebajikan rakyat. Model itu dapat kita tunjukkan bukan saja dari Kelantan, tetapi Kedah, Pulau Pinang dan Selangor. Bahawa ada satu lagi pilihan kepada rakyat Malaysia. Pilihan itu pilihan yang betul-betul mereka boleh tengok di hadapan mata mereka sekarang. Satu sistem yang workable, bukan satu impian, bukan satu fata morgana. Bercakap tentang keupayaan menambah hasil negeri, bercakap dari sudut keupayaan mengurangkan beban hutang. Siang tadi di Parlimen terhadap soalan Ipoh Timur, sahabat saya, Saudara Kula, yang bertanyakan tentang rekod hutang kerajaan negeri, yang tinggal 37 juta ringgit hutang kerajaan negeri itu ialah Ipoh Barat, bukan Ipoh Timur. Ipoh Timur Obi Kit Siang, Ipoh Barat Obi Kula. Pulau Pinang 4 tahun di bawah kepimpinan CM Guan Eng, hutang negeri kepada pusat sekarang 37 juta ringgit. 37 juta ringgit. 30. Ya.
baik. Negeri paling tinggi hutang ialah hutang yang kita warisi daripada kerajaan UMNO Kedah, 2.4 bilion. Itu Kedah. Sekarang Ustaz Azizan kita terpaksa bayar ikut jadual. Ya. Saya nak sebut 5 negeri yang pelaburan asing paling tinggi. Daripada 5 negeri itu, 3 adalah negeri Pakatan Rakyat. Ini rekod kita. Ya. Ini juga satu rekod kita. Selangor 4 tahun kita memerintah. Dia punya simpanan sekarang jumlahnya 1.9 bilion. 50 tahun UMNO memerintah, simpanannya 700 juta. Kita 4 tahun 1.9 bilion. Ini Selangor. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, mesej saya mudah. Pilihan raya kali ini, kita dapat menampilkan satu corak kerajaan yang lebih meyakinkan dari sudut tata kelola, pengurusan keuangan, keupayaan menguruskan ekonomi negeri dan menjaga kebajikan rakyat. Barisan Nasional tak ada langsung asas moral untuk mempertikaikan kejayaan negeri-negeri Pakatan Rakyat ini. Sebab itu yang dipilih serang kita apa? Saya tengok TV3 tadi. Masih isu tapak masjid. Guan Eng jual tapak masjid. Ya. Itu isunya. Terhadap satu kawasan pembangunan tanah yang nak dibangunkan, kawasan perumahan atau mixed development, sudah tentu ada prasyarat kelulusan plan. Ada tapak masjid, balai bomba, masjid, pasar, stesen bas, pusat rekreasi, sekolah, rumah ibadat yang lain, itu dia. Mesti ada. Tapi kalau satu tapak yang nak dibangun oleh satu pemaju, kemudian berpindah tangan kepada pemaju lain, pemaju baru tak semestinya bersetuju dengan plan pemaju asal. Kalau plan pemaju asal masjid di sudut sana, pemaju baru kata masjid aku nak letak di tengah. UMNO pick up, no, dulu tapak masjid di sana, sekarang dah di sini. Tapak di sana, Guan Eng jual. Itu dia yang dia punya fitnah. Ini disajikan pula berita itu oleh media yang sangat chauvinis sifatnya. Ya. Sebab itu masih tak habis-habis lagi TV3 mainkan itu. Apakah kita akan terkalih daripada isu-isu itu? Jawapannya tidak. Pilihan raya sudah terlalu dekat. Rekod kita boleh menceritakannya. Yang ketiga, yang terakhir untuk pusingan pertama ni Cikgu Rahim. Keyakinan saya ialah kerana lawan kita itu sudah tak boleh buat apa saja. Sentuhannya semua sentuhan yang tak menjadi. Menguruskan soal kaki tangan awam dan kenaikan gaji, skim baru perkhidmatan awam, itu menimbulkan kemarahan luar biasa di kalangan kaki tangan awam. Manakan tidak? Ya. Angka yang kecil di kalangan penjawat awam, kenaikannya itu luar biasa. Sedangkan penjawat awam yang lebih rendah itu, kenaikannya sangat kecil. Tapi kerana langkah itu tidak popular, Perdana Menteri terpaksa tunduk dengan tekanan. Penyenaraian Felda, walaupun Perdana Menteri umumkan bahawa durian runtuh untuk peneroka itu menyebabkan peneroka terkejut dan tersandar, tak jangka-jangka. Ya. Itu umpan yang akan diturunkan pada bulan Mei nanti. Tapi bagaimana mereka nak menjawab skandals yang tak putus-putus? Bagaimana mereka nak turun untuk jelaskan kepada rakyat justifikasi 250 juta itu layaknya hanya untuk keluarga menteri berlembu. Mereka tak boleh nak padam daripada stigma itu. Sebab itulah rekod itu panjang, skandal itu terlalu banyak. Ya. Parlimen kali ini akan berakhir 17 hari bulan 4. Yang paling penting di sana ialah besok hari usul jawatan kuasa parlimen mengenai reformasi pilihan raya. Besok, tadi saya bersama Ketua Menteri Guan Eng dan ramai pimpinan lain mengadakan pre-council untuk menerangkan tentang pendirian kita apa akan berlaku pada besok hari. Ketika kerajaan membentangkan itu, pendirian kita sangat jelas. Tuntutan reformasi politik yang fundamental tidak akan kita kompromis. Jika kerajaan gagal memasukkan dalam usul itu besok dan menyerahkan kuasa kepada SPR untuk melaksanakannya, perkara yang fundamental yang saya maksudkan ialah
daftar pemilih induk wajib dibersihkan. Jika itu tidak dibersihkan, indelible ink tidak ada apa-apa makna. Setakat ini ada 4 contoh yang paling kuat untuk menyokong hujah kita daftar pemilih tidak bersih. Pertama, 42,000 nama ada dalam daftar induk SPR, tak ada dalam rekod Jabatan Pendaftaran Negara. Tak ada rekod JPN, artinya tak ada kad pengenalan. Tak ada kad pengenalan, macam mana ada nama dalam daftar induk? Siapa yang bagi maklumat ini? Yang bagi maklumat ini ialah Tan Sri Aziz Ismail sendiri, pengerusi SPR kepada Jawatankuasa Parlimen. Ini dia asasnya. Apa wakil kita minta? Wakil kita minta nama itu dipadamkan. Apa jawab SPR? Kami tak ada kuasa untuk padamkan nama-nama itu. Yang kedua, pilihan raya 2008 ada 100,000 sukarelawan SPR. Pilihan raya yang ke-13 akan datang, SPR telah pun mendaftar 240,000 sukarelawan. Kita tanya SPR, bagaimana sukarelawan ini akan mengundi? SPR kata mereka akan mengundi secara pos. Tahukah kita 240,000 ini angka lebih besar daripada jumlah asal pengundi pos yang ada dalam daftar pemilih. Jumlah undi tentera dan jumlah undi polis jauh lebih kecil berbanding sukarelawan SPR 240,000. Tuntutan reformasi pilihan raya ialah kita tak mahu undi pos. Yang kita nak ialah undi awal. 10 hari bulan mengundi, tentera dan polis boleh mengundi 8 hari bulan. Itu namanya advance voting. Itu yang kita tuntut. Alih-alih SPR tambah 240,000 sebagai pengundi pos. Niat SPR terang-terang untuk menipu. Hadirin dihormati sekalian, Cikgu Rahim tanyakan apakah saya optimis untuk menang. Itu tidak menggugah pendirian saya. Asas yang kuat, kerjasama yang mantap, common policy yang sudah mengikat kita, dan kita tak ada basa-basi bab itu, rekod pemerintahan kerajaan negeri yang kuat. Saya yakin penuh jika kita dapat kurangkan atau patahkan potensi manipulasi SPR pada pilihan raya akan datang, tema atau tagline forum kita Putrajaya bermula di sini, insya-Allah akan menjadi kenyataan. Terima kasih